Oke, sekarang langsungnya Pesta Raya Miri di pekarangan Parking Boulevard dari 22 April hingga 27 April. Boleh datang ke pekarangan Boulevard Miri. Jom kita tengok apa yang ada. Ada fotonoramat kat ujung sekali di depan pintu utama tu. Ada fotonoramat special untuk hari tu siap raya tak ada? Ya. Di bawah. Kali ni di bawah Demak. Bermula daripada RM20 hingga ke RM25. Lepas tu ada daging masak hitam juga. Ya. Kalau masak lainnya rendang, ayam rendang ada. Masak lainnya kalau Demak sebut nasi pulut. Nasi pulut. Tapi minggu depan tak ada lemak dah. Tak ada mungkin raya dah. So hari ni kita boleh lemak, anda boleh pergi ke dapur orang di bahagian hujung sekali di hadapan gerbang kita. Sebelah sana nampak ada sementara masih ada stok. Ada. Diorang pun ada. Pulut panggang ada. Pulut panggang pun ada. Lepas tu diorang pun ada jual ayam daging masak hitam. Daging masak hitam. Untuk cicah dengan kita ada pau. Ya sudah. Kita ada topping padu, sokoleko, goreng nasi goreng, shawarma, bacon roll master pun ada. Banyak kat sini. Kita ada minuman tu, lokal spesial kat Under 79. Under 79. Ada minum. Okey, itu repeat RM1,000 untuk saga. Sehingga, oh my god, tadi punya tu. Dia punya repeat sebanyak RM7,000 untuk Proton X90. Dan juga kita ada rebate S70 bermula daripada RM4,000, RM6,000 hingga ke RM9,000. Dan dapatkan apa? Nanti ada orang mungkin esok ada test drive juga. Oh, ada test drive. Ada test drive juga. Nanti boleh diikut di test drive ke. Ada tempat saja melalui Maxim, iaitu perkhidmatan e-panggilan e-hailing yang mana tambang bermula daripada RM2 sahaja. So kita nak ucapkan terima kasih di atas kerjasama yang baik daripada Maxim Malaysia bermula daripada RM2 perkhidmatan e-hailing anda. Okey. So ke hujung tu kita ada air balang wawa. Tempat di tawar pada Telengko, kemudian beli apa lagi nasi keping, tapi ni dia macam betul. Dia beli kopi sedang lagi tadi. Dia beli datang ke todong resepi di Pesta Raya Miri. Oh, boleh. Okey, kami ada satu berjumpa sana saudara yang selalu bermain di mata. Diskoti guys Jangan lupa like, komen dan share. So kita ada Teguh Resepi di situ. Seperti biasa, Teguh Resepi ada Popia Big Mac nya hot item RM15 saja 3 pieces.
Okey. Tapi selainnya ada banyak lagi tu sebenarnya. Okey. Kita suruh kakak tu kelakar aja. Apa aja dimbak oleh Teguh Resepi untuk Pesta Raya Miri? Okey, Assalamualaikum, selamat hari raya. Okey. Teguh Resepi membawakan macam biasa menu popia Big Mac best seller. Lepas ni kami orang ada carbonara cheese. Okey. Lepas ni kami orang ada ketam cheese juga. Yang pakai crab stick bukan ketam benar. Pakai crab stick ya. Yang campur dengan cheese. And then lepas ni kami orang ada tahu bergedil ayam, popia bergedil ayam dengan tahu bergedil daging dengan popia bergedil daging. Okey, kombi pun ada tapi belum ada lagi lah. Kombi belum ada lagi ya? Okey, ya jalan sekejap. Okey, masih. Masih. Kombi punya belum ada.